Korang rasa phone yang korang guna tu selamat ke tak? Mek Yun dan Sirim nak tanya soalan, siapa dapat jawab dengan betul Mek Yun nak bagi RM100. Jom. Okey, nama abang siapa? Nama saya Harry. Kalau Dila dapat jawab semua soalan dengan betul, Mek Yun nak bagi Dila RM100. Boleh lah. Boleh? Boleh. Soalan pertama, pada pendapat awak, macam mana Dila nak menyemak handphone selamat untuk digunakan? Tak tahu. Kalau nak tahu boleh cek dekat nombor email dia ataupun dekat app CYL. Alamak, tahu pula. Okey, tak apa. Kita ada lagi 2 soalan. Soalan kedua, selain pada handphone ni, macam mana abang nak semak label pensijilan barang elektronik ataupun elektrik yang mempunyai ciri wireless? Selalunya saya tengok kat kotak dia lah. Tengok kotak label dia. Okey? Selalunya kita tengok cek dekat physical product. Tengok yang tu lah. Soalan terakhir, apakah agensi yang bertanggungjawab untuk meluluskan label pensijilan? Itu tahu. Sirim kan? Ya, betul. Obviously Sirim. Yeah, betul. Senang semua tahulah. Sirim. Anda pasti? Pasti. Lock? Yes, betul. Abang dapat betul 2 je soalan tadi. Ya. So, next time lah dapat menang Ya. RM100. At least saya mencuba lah. Yes, at least dapat 2 soalan yang betul. Yeah. Tak apa, kita jumpa lagi, okay? Thank you so much, Sheila. Thank you. Ni saya nak hadiahkan abang RM100. Sirim telah bertanggungjawab meluluskan label pensijilan alat komunikasi sejak 25 tahun yang lalu bermula tahun 1999 dan dikongsi kepada publik melalui sistem e-com atau Check Your Label CYL mobile application. Ada Sirim baru beli.